Hari ni kita nak pergi breakfast dekat Perak. Mana kita? Dengan pergi ride dengan kawan-kawan awak lah. Salah. Orang selalu pergi ride dengan kawan suami, dia pergi ride dengan kawan isteri. Aduh. Kita kena buat benda yang random. Saya bawa tiket, tak tahu nak makan tu apa. Kau dah tahu? Tak dengar? Kita dah sampai kat Petron Ipoh. Petron? Betul lah tu. Mana ada Petron Ipoh? Petron ni dekat ni je, belakang Lotus, dekat Jalan Kucing ni lah. So hari ni kita ride dengan geng-geng Triumph. Triumph. Tiba KTM. Ada KTM kecil lah tu. Sam, bila semua besar, bila saya nak beli yang besar? Tunggu. Approval lah dah dapat lah. Belum lagi awak kena minta ni lah. Apa? Approval lah. Hantar memo. Hantar memo. Okay. Golden hour. Lighting dia memang cantik. Tak payah filter pun jadi. Aku yang kurang handsome ni pun tiba-tiba rasa macam handsome. Selfie. Pagi ni sebenarnya kita orang plan nak breakfast dekat Tanjung Malim. Dan sebelum tu kita orang nak ke Kempangan Sungai Selangor dekat Kuala Kubu. Okey, jom. Dari tempat RV tadi, aku rasa ke sana lebih kurang sejam. Tapi perjalanan tu tak ada terasa sangat jauh pun. Sebab view cantik, sejuk lagi kan, cuaca baik. So tahu-tahu dah sampai je. Sinilah Empangan Sungai Selangor. Korang boleh bawa family ataupun nak ride atas sini pun okey, ambil gambar. Tempat ni memang cantik. Nak lagi best, kau beli siap-siap nasi lemak, lepas tu breakfast kat sini. Syah, apa ni? Try ni demo macam mana tadi? Dia punya stand tu. Macam mana? Demo. Patut ada magnet power sini. Magnet. Yang ni yang lama punya. Benda ni lah. Kita punya low tech gila bi. Nah, ini zaman bila. Ini zaman batu. Brand sama. Brand sama Ulanzi. Dia lepas ke Ulanzi R&D. Okay. Of course lah, kau datang sini mesti nak ambil gambar kan. Hari ni kita ada satu aunty ni siap bagi tutorial lagi macam mana nak ambil gambar. Macam tu, yes. Lepas habis sesi gambar-gambar dekat sini, kita pun gerak ke next spot. Ada jambatan ni, kita tengok kat bawah. Memang lawa. Tengok tu air dia. Sumpah rasa nak terjun weh. Aduh. Hari pun dah start panas, perut pun dah start lapar. Jadi kita teruskanlah perjalanan kita ke tempat yang kita nak tujui, iaitu Tanjung Malim. Cantik tempat ni. So kita nak makan dekat satu kedai, nama dia Kedai Ayah Din, kedai mi kicap. Memang boleh tahan sedap jugalah. Inilah dia mi kicap yang kita tunggu-tunggu dari pagi tadi. So kita bedal dulu. Dia akan dapat ni, dia punya sup wonton. Makan sekali dengan mi, memang best. Syok juga rasa dia. Letak kat mana? Bukan tadi kita baru makan ni? Makan lagi? There's a room for pau. Oh. Okay, kita sekarang macam tu. Okay, kita sekarang Macam boyo lah. Dah relax lah. Okay, sekarang kita dekat Pau Yip Mun. Jom kita makan Pau Yip Mun. Walaupun dah makan tadi dekat Wak Din. Wak Din? Bukan lah. Tak, Ayah Din. Ayah Din. Dari zaman dulu kali lagi, Tanjung Malim ni memang terkenal dengan Pau Yip Mun. So dah sampai sini, alang-alang kita singgah makan 2-3 ketul sebelum kita balik ke KL. Dah makan, bayarlah. Apa lagi?
Lepas tu kita pun balik. Minyak orang ke? Alhamdulillah kita orang selamat sampai ke rumah. And inilah pertama kali wife aku balik rumah basah lencun. So dia kira dah dapat lesen dah ni kan. Selama ni dia ride dengan aku, dia selalu terselamat daripada hujan. Nah, kali ni tak. Kali ni dia basah lencun. So sampai sini je dulu video kali ni. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Salah. Okay, bye.